lebih untuk 8 kali 8 je. 5,000 lebih. So dengan produk-produk saya ni yang saya jual stokin anak tudung berapa je, RM5. Mungkin untung dalam RM2.5. Kalau boleh ke kita kumpul untuk RM5,000 untuk sewa je? Untuk sewa saja, belum pekerja lagi. Pekerja saya kena bayar ke. Harga sekarang RM1,700 kan. RM1,700 dengan tapak lagi. Jadi tengok kita punya produk sesuai ke tak. Macam dekat Maidin je tu mahal, sesuai kita masuk di situ. Walaupun crowd ramai, tetapi produk tak sesuai dan competition ramai juga. Jadi saya tak boleh nak afford. Saya kena tahu diri